subscribe. Sekali ni aku nak try Tangle Garlic Pasta. Ini dia guys, Tangle Garlic Oil Pasta. Okay, aku masuk ke perenca dia. Flake step 1. Okay, masuk ke perenca dia guys. Baunya pun dah sedap. Okay, kita masukkan minyak dia. Dan last sekali masukkan dia punya powder. Okay, jom kita makan. Sebelum tu kita gaul-gaul dulu guys. Gaul dulu. Wow, baunya pun dah sedap. Okay, bismillah. Oh, sedap. Rasa agak masin. Rasa masin and rasa sedap lah. Sangat sedap. Ini buat untuk breakfast pun okey juga guys. Sebelum pergi kerja, kalau you nak cepat, you boleh breakfast kat 7E. Jadi aku suka pasta juga lah, tapi jarang lah aku makan. Aku lebih suka mi segera lah. Aku try Tangle Garlic Oil Pasta ni first time tau. First time aku try. Sebelum ni tak pernah cuba. Tapi rasa dia memang sedap lah, not bad.